Ini Nabi yang saya pilih. Ini Nabi yang saya pilih. Adakah Nabi awak adalah Bani Israel? Bukan. Bukan Okey, baik. Adakah Nabi awak Bani Israel? Bukan juga. Okey. Adakah ada surah nama Nabi awak? Tak ada. Okey, tak ada. Adakah Nabi awak senarai dalam Ulul Azmi? Bukan. Bukan juga. Okey. Adakah Nabi awak Ulul Azmi? Bukan. Bukan juga. Okey, baik. Adakah Nabi awak tu dia nak dapat anak tu punyalah lama sampai dia Bukan. turun? Bukan. Adakah Nabi awak tu dia dilanda banjir besar? Bukan. Bukan. Salah. Okay, adakah Nabi awak tu ada beradik dia ramai? Tak ramai sangat. Ramai sangat. Okey. Biasa-biasa. Okey. Okey. Adakah Nabi awak tu dia pernah masuk syurga sewaktu hidup dia? Tak. Oh, tak pernah. Tak pernah. Adakah Nabi awak tu dia mukjizat? Of course Mukjizat dia, ada. mukjizat dia tongkat. Okey lah. Yang Bukan Bani soalan. Israel. Okey. Adakah Nabi awak tu dia kaum dia buat homoseksual? Bukan. Oh, bukan. Adakah Nabi awak tu handsome? Bukan yang paling handsome lah. Bukan paling handsome. Oh, okey. Semua Nabi handsome. Yelah, maksudnya yang orang Bukan kata yang paling terkenal dengan handsome lah maksudnya. Okey. Adakah Nabi awak tu dia mukjizat dia keluar unta daripada bukit? Rasa macam bukan. Bukan Bukan. Bukan. Adakah Nabi awak tu dia huruf nama dia ada H? Tak ada. Okey. Bukan. Adakah Nabi awak tu dia huruf H? Tak ada. Oh, tak ada juga. Adakah Nabi awak tu selepas Nabi Yusuf? Bukan. Bukan. Bukan lah sebab lepas tu Bani Israel. Betul. Okey. Adakah Nabi awak tu Setelah Nabi. adalah Nabi yang pertama? Bukan. Weh. Adakah Nabi awak tu dikurnia bukan tu Bani Israel. Nabi awak Nabi Yaakob ke? Bukan. Salah Yaakob. teka. Okey. Adakah Nabi awak ada I nama dia? Tak ada juga. Bukan Ulul Azmi kan tadi kan? Bukan. Adakah Nabi awak Hmm. nama dia tu perkataan dia ada orang sebut-sebut juga. Maksudnya? Contoh macam semoga mendapat anak yang Faham. apa? Soleh. Tak ada huruf H, teka huruf H. Adakah Nabi awak adalah Nabi yang keluar air Zam-Zam pada dia? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Okey. Adakah awak Nabi yang dikorbankan? Betul. Yeah. Okey. Adakah Nabi itu Nabi awak adalah Nabi Soleh? Kan. Okey. Nabi Ismail. Ismail. So Nabi awak apa? Yaakob. Kenapa dia bergaul Bani Israel? Dia bukan Bani Israel lah. Sebab? Memang Cik Sibiti sebenarnya bukan. Kan? Sebab dia lah daripada dia Bani Israel tu. Ya.